Seramai 351 pendatang asing tanpa izin atau parti, warga Indonesia dan Filipina telah dihantar pulang ke negara asal masing-masing menerusi program pemindahan tahanan parti Siri 7 tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah. Operasi pemindahan yang dijalankan pada Jumaat itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan dalam memperkukuhkan penguatkuasaan undang-undang imigresen serta memastikan pengurusan warga asing di negara ini dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan. Daripada jumlah keseluruhan tahanan, seramai 213 orang merupakan warga Indonesia yang dipindahkan melalui Pelabuhan Tawau ke Pelabuhan Nunukan menggunakan feri Francis Express dan Labuan Express. Sementara itu, seramai 138 warga Filipina dihantar pulang melalui Pelabuhan Lahad Datu menuju ke Pelabuhan Bongau, Tawi-Tawi dengan menggunakan feri komersial. Menurut Jabatan Imigresen Malaysia Sabah, semua individu yang dipindahkan telah melalui proses perundangan serta memenuhi syarat pemindahan selepas memiliki dokumen perjalanan yang sah yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa negara masing-masing. Daripada keseluruhan tahanan yang dihantar pulang, seramai 235 adalah lelaki dewasa, 58 wanita dewasa, 30 kanak-kanak lelaki dan 28 kanak-kanak perempuan yang berusia antara setahun hingga 75 tahun. Kanak-kanak yang terbabit turut diiringi oleh ibu bapa atau penjaga masing-masing sepanjang proses pemindahan bagi memastikan kebajikan mereka terus terpelihara. Bagi warga Indonesia, mereka dipindahkan dari Depot Imigresen Kota Kinabalu, Papar dan Sandakan sebelum dihantar pulang melalui Tawau. Manakala tahanan warga Filipina pula dipindahkan dari Depot Imigresen Tawau selepas selesai menjalani hukuman mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Jabatan Imigresen Sabah turut memaklumkan bahawa sehingga kini seramai 3,990 tahanan parti telah berjaya dihantar pulang ke negara asal masing-masing. Daripada jumlah itu, 1,207 orang adalah warga Indonesia, manakala 2,578 lagi merupakan warga Filipina. Kesemua mereka dihantar pulang selepas memperoleh dokumen perjalanan yang sah seperti Surat Perjalanan Laksana Pasport atau SPLP serta travel documents yang dikeluarkan oleh pihak berkaitan. Dalam masa yang sama, Jabatan Imigresen Malaysia Sabah mengingatkan orang ramai supaya tidak melindungi, menggaji atau membantu mana-mana warga asing yang tidak memiliki dokumen perjalanan atau permit yang sah. Kerjasama masyarakat amat penting bagi membantu pihak berkuasa membanteras pelanggaran undang-undang imigresen melalui penyaluran maklumat menerusi saluran rasmi. Pihak jabatan turut memberi peringatan bahawa tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana majikan atau individu yang didapati menggaji atau melindungi pekerja asing tanpa dokumen yang sah. Kesalahan tersebut boleh dikenakan tindakan mengikut Akta Imigresen 1959,63 yang memperuntukkan hukuman termasuk denda, penjara atau tindakan lain sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang. Usaha berterusan ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan penguatkuasaan undang-undang imigresen dilaksanakan secara konsisten, di samping memelihara keselamatan, ketenteraman awam dan kedaulatan negara melalui pengurusan sempadan yang lebih berkesan.